Assalamualaikum Puan Syikin. Saya baru umur 19 tahun. Muda lagi ya. Better saya simpan emas dalam apps ataupun pegang di tangan? Soalan ni bagus sangat. Kalau adik-adik yang lain dekat luar tu nak tahu jawapannya, tengok video ni sampai habis dan save siap-siap untuk rujukan masa depan. Okay, sebenarnya emas yang terbaik ialah emas yang berada di tangan kita sendiri. Maksudnya bila emas tu kita pegang, maknanya kita yang kawal kekayaan kita sendiri. Bukan bergantung pada sistem ataupun mana-mana pihak. Tapi macam kes adik ni baru umur 19 tahun, kalau umur masih muda, baru nak belajar, rasa belum bersedia nak simpan sendiri, tak apa. Mulakan dulu dengan akaun game. Kalau baru beli RM100, belum boleh lagi keluarkan emas ni lah. Sebab item paling kecil yang kita boleh keluarkan ialah 0.5 gram. Jadi kumpul dulu sikit-sikit dalam akaun gap. Bila dah cukup, baru withdraw emas fizikal untuk simpan sendiri. Bila dah ready lah. Okay, akaun gap ni sebenarnya sesuai untuk semua peringkat umur. Anak muda boleh mula sekarang. Student boleh jadikan simpanan untuk masa depan. Dan parents, ibu bapa pun boleh bukakan akaun untuk anak-anak sejak dari lahir lagi. Jadi kalau nak saya bantu bukakan akaun gap untuk diri sendiri ke ataupun untuk anak-anak, boleh klik sign up atau hubungi saya terus. Kita mulakan langkah kecil hari ini untuk masa depan yang lebih bernilai. InsyaAllah tuan-puan, saya akan bantu tuan-puan sebaiknya.